Assalamualaikum, nama saya Nur Azlina Kiah binti Azman, nombor matrik 29944. Di dalam tugasan 2 ini, saya akan menerangkan bagaimana 9 event GATNI Instructional Design ini diaplikasikan apabila guru mereka bentuk rancangan pembelajaran dalam topik GAT Logik. Isi kandungan dalam assignment ini termasuklah pengenalan, elemen dan pengaplikasian serta kelebihan terhadap guru. Berikut merupakan rancangan pengajaran harian mengikut topik GAT Logik. Topik GAT Logik membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean dalam sains komputer adalah satu topik yang sangat penting kerana ianya melibatkan kemahiran pelajar untuk memahami, menganalisis dan menggunakan pernyataan logik seperti and, dan, atau dan tidak. Objektif topik ini adalah untuk mendapat pelajar dapat membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean serta menerangkan tindakan asas logik dan kombinasi logik. Baiklah, namun begitu, kerana topik ini agak teknikal dan abstrak, saya memilih untuk menggunakan reka bentuk pengajaran GATNI bagi memastikan pengajaran ini lebih tersusun dan berfokus serta sistematik kepada hasil pembelajaran yang sebenar. Model GATNI ini menekankan 9 event langkah pengajaran yang berkait antara satu sama lain. Setiap langkah ni mempunyai fungsi untuk membimbing guru dan pelajar melalui keseluruhan proses pembelajaran dari bermula hinggalah akhirnya satu pembelajaran. Baiklah, mari kita pergi ke 9 langkah GATNI instruction ini. Langkah pertama ialah untuk menarik perhatian pelajar. Untuk itu, saya akan mulakan pengajaran dengan menayangkan satu video pendek yang bertajuk "Adakah robot boleh menipu logik manusia?" Video ni bukan sahaja dapat tarik perhatian pelajar, namun begitu juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu tentang bagaimana logik digunakan dalam teknologi seharian. Kesan terhadap pelajar ialah mereka dapat menjadi lebih fokus, teruja dan bersedia untuk mendalami topik yang akan diajar. Baiklah, langkah yang kedua adalah memaklumkan objektif pembelajaran kepada pelajar. Saya akan tuliskan objektif pembelajaran di papan putih supaya mereka akan tahu apa yang mereka akan pelajari dan apa yang mereka akan capai pada akhir sesi pembelajaran. Contoh objektif bagi topik ini adalah pelajar dapat membina jadual kebenaran dan ungkapan boolean serta menerangkan tindakan logik asas dan logik kombinasi. Dengan mengetahui hala tuju pembelajaran, pelajar dapat mudah menumpukan perhatian kepada maklumat dan memahami apa yang dijangka daripada mereka. Okey, langkah yang ketiga adalah mengaktifkan pengetahuan sedia ada pelajar. Untuk membina sambungan dengan ilmu yang sedia ada, saya mengemukakan beberapa soalan tentang topik yang telah dipelajari sebelum ini kepada pelajar. Sebagai contoh, struktur kawalan if-else dalam Java statement. Saya akan bertanya kepada pelajar, siapa boleh memberi contoh penggunaan if-else statement dalam menentukan keputusan pelajar? Okey, daripada soalan ini, mereka dapat mengaktifkan semula pengetahuan lepas dan bersedia untuk menerima ilmu baru dengan lebih mudah kerana adanya kaitan yang sangat jelas. Baiklah, kita akan pergi ke langkah keempat, iaitu mempersembahkan kandungan pembelajaran. Selepas aktiviti yang terdahulu, saya akan menyampaikan maklumat baharu iaitu kandungan utama topik GAT Logik. Saya akan menggunakan video interaktif yang menunjukkan bagaimana cara untuk pelajar membina ungkapan boolean dan jadual kebenaran. Dan akhirnya saya akan merumuskan poin-poin penting selepas tayangan video. Kesan aktiviti ini kepada pelajar adalah pelajar dapat memahami konsep secara visual dan tersusun. Ini dapat memudahkan pelajar menyimpan maklumat di dalam otak dengan lebih berkesan. Langkah kelima adalah memberi bimbingan pembelajaran di dalam kelas. Untuk pastikan pelajar ni betul-betul faham apa yang saya ajar, saya akan berikan bimbingan melalui analogi mudah. Sebagai contoh, dalam konteks GAT Logik dan bagaimana untuk mengetahui operasinya adalah D. Perkataan D adalah operasi darab atau
T sebagai operasi tambah. Saya juga menunjukkan bagaimana operasi tersebut menghasilkan output akhir dalam data gate logik. Kesan kepada murid ialah pelajar yang lemah atau visual learners akan lebih faham dengan konsep yang abstrak apabila diberikan perbandingan yang konkret. Langkah yang keenam adalah melakukan latihan prestasi terhadap pelajar. Seterusnya, saya akan berikan latihan kepada pelajar dalam bentuk soalan penyelesaian masalah dan mereka dikehendaki untuk menyelesaikan masalah tersebut secara berkumpulan. Sebagai contoh, penyelesaian masalah ungkapan boolean dan jadual kebenaran berdasarkan senario. Contoh senario tersebut adalah sebuah sistem keselamatan bangunan hanya membenarkan akses jika dua syarat dipenuhi, iaitu pengguna mempunyai kad akses dan kod akses adalah benar. Kesan aktiviti ini terhadap pelajar adalah latihan ini dapat membina keyakinan diri pelajar, meningkatkan kerjasama dan memberi ruang kepada pelajar untuk aplikasikan konsep gate logik yang dipelajari. Langkah ketujuh dalam 9 events instructional design gate ini adalah maklum balas. Maklum balas ini dapat memudahkan pembelajaran dan mengenal pasti jurang pemahaman topik pembelajaran terhadap pelajar. Setelah pelajar menyelesaikan masalah latihan berkumpulan tadi, saya akan berikan maklum balas segera. Saya akan betulkan mana-mana kesilapan yang mereka lakukan dan minta untuk mereka sendiri rumuskan apa yang mereka faham. Kesan aktiviti ini kepada murid adalah mereka dapat belajar daripada kesilapan dan lebih yakin untuk cuba semula. Maklum balas ini juga dapat mengukuhkan pemahaman mereka. Langkah yang ke-8 adalah nilai prestasi. Nilai prestasi ini dapat menilai sejauh mana pelajar faham tentang topik pembelajaran. Saya akan menjalankan penilaian formatif dengan menggunakan kuis interaktif seperti Quizizz. Kuis ini akan mengandungi pelbagai soalan yang mempunyai pelbagai aras untuk menguji kefahaman konsep dan aplikasi logik terhadap pelajar. Kesannya, pelajar lebih seronok belajar sambil menjawab dan guru juga dapat mengenal pasti tahap penguasaan pelajar secara tepat. Baiklah, langkah yang terakhir adalah mengukuhkan ingatan dan pindahkan pengetahuan. Akhir sekali, untuk pastikan pelajar ni dapat menggunakan ilmu dalam konteks dunia sebenar, saya akan anjurkan satu aktiviti reka cipta. Pelajar diminta untuk mereka bentuk situasi ataupun sistem mini yang menggunakan logik boolean. Contohnya, sistem semakan kelayakan beasiswa berdasarkan beberapa syarat logik. Kesannya kepada pelajar adalah pelajar bukan sahaja dapat ingat konsep lebih lama, tapi mereka juga mampu menggunakannya dalam kehidupan sebenar atau dalam projek pada masa akan datang. Model gini ini turut memberikan pelbagai kelebihan kepada murid serta guru. Sebagai seorang guru, model gini ini sangat bantu saya dalam merancang pengajaran. Ia memberikan saya panduan struktur yang jelas dan sistematik, membolehkan saya menyampaikan ilmu dengan pelbagai pendekatan mengikut gaya pelajar murid, dan yang paling penting, ia menjadikan penilaian lebih fokus dan bermakna. Secara kesimpulannya, GATNI 9 Event of Instruction Design ini adalah satu pendekatan pengajaran yang tersusun, menyeluruh dan praktikal, terutamanya untuk topik gate logik yang memerlukan pemikiran kritis dan aplikasi logik yang mendalam. Model ini bukan sahaja dapat menyokong pemahaman pelajar, tapi dia juga memudahkan guru untuk sampaikan pengajaran dengan lebih struktur dan berkesan.